Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hari ni kita buat inspection. Rumah dah siap. 90% dah siap rumah ni. Ada di 90% on the way lah. Dia mau nak pasang unit, powder semua. Auto unit tu. Okay, kita check semula lah apa yang masalah. Dekat ni ya, dekat Jelapang. Jalan Taipei, belakang Balai Polis. Jelapang. Ini rumah Salini ya, rumah orang India lah. Kemudian dan sampai cek semua sama. Cek di bawah ni cek lah. Sulit semua. Kita sampai ni. Di bawah dia telefon ya. Rumah ni telefon. Ini nanti dia orang akan wireman tambah lah. Tambah pula bawah. Dah ada connect sikit. Dan ini untuk bilik tuan atau bilik masak lah. Memang top pun dah siap. Ya, ada sikit lah dalam lampai tu. Terus ada connect sikit. Powder pun dah pasang. Ini semua. Ini master bed. Ini pun nanti sambat lah. Okey. Ada masalah dari semua. Ini air. Ini lah. Untuk mati kita. Untuk yang ini, yang ini nak potong. Nak apa? Nak jadi ikan. Sana. Sana saya. Okey. Sana air keluar ini. Ini nak potong ni balik. Jadi semua pasang. Kemudian bilik nombor 2. Ini sort. Yang ni lah. Bilik macam office lah dia buat. Jadi bagi untuk safety tu. Okey. Dan ini punya bahagian inilah dining kitchen. Dia pun dah pasang. Lampu ni pasang. Yang tu lampu rosak. Okay. Kitchen hook dan level top ni dah pasang. Okay. Nak on switch ya. Okay. Tak on lah.